sekarang ni pada tahun 2025 dah jadi pecah ke 50 ekor dah. Jadi kita jangan give up, jangan putus asa. Kalau boleh kita seorang peternak ni kena ada kita punya kawan rapat kita untuk kita luahkan. Jangan kita terpendam, menyebabkan kita jadi down. Kita down tu habis. Jadi minat kita habis tak ada apa dah. Kalau abang tengok sampai sekarang ni boleh naik 2 tingkat dengan usaha ya. Abang sanggup belajar pergi welding sampai boleh buat rumah tiny house. Pergi tanya tukang macam mana buat rumah. Bukan nak buat rumah nak duduk pun, tapi rumah untuk kita memantau perkembangan usaha ni waktu malam. Sebab apa usaha ni dia aktif waktu malam. Dia aktif waktu malam. Tawakal, kita serah pada Allah Ta'ala. Kita dah buat dah. Usaha tu tetap ada. Apa pun kegagalan mesti kena. Setiap peternak mesti ada kegagalan dia. Dia gagal tentang mati, banyak kematian, usaha mati banyak, ataupun kecurian yang abang kena tadi 12 ekor. Kecurian tu paling teruk sekali. Paling teruk abang kena tahun 2021. Abang buat report polis. Polis pun mai buat tengok cap, dia kata ini tapak kaki ni kan, atau pencuri masuk, tapi seekor pun tak dapat. Pencuri ni dalam peternak dia pun tahu kalau orang ada ternak usaha, orang luar nak tangkap impossible. Kalau nak tangkap dengan tangan, dia tak boleh. Dia sanggup bunuh diri, dia sanggup terbang, lompat. Dia punya usaha macam tu. Dia tak macam kambing. Kambing kita senang-senang je tangkap. Lembu abang rasa senang lagi, tapi rusa sangat susah. Dia ada tempat khas dia untuk kita tangkap. Yang abang cakap tadi, kena ada rumah gelap tu. Okay. Tadi abang Megat kongsikan kisah kelam kisah pahit pasal ternak usaha ni. Boleh cerita pasal apa bisnes usaha ni yang berjaya ni? Contoh macam setahun boleh jual berapa ekor usaha. Lepas tu cerita macam mana harga untuk bayi rusa seekor bersama mana dewasa tu, harga dia berapa untuk market sekarang ni dengan market dulu macam mana? Kalau ikut market dululah abang beli ya. Kalau matang mungkinlah 8 bulan ke atas lah. Ada orang tolak 2,500 tahun 2019, 2,500. So sekarang ni dah agak mahal sebab barang pun naik. Boleh mencecah ke 4,000 ke 5,000 seekor. Dewasa punya ke apa? Dewasa. Tu anak ni selalunya orang jarang lah tolak. Tapi kalau orang nak tolak tu, anak dalam 3 ke 4 bulan tu 2,000 dah. Tapi rugilah. Abang nakkan nasihat buat apa beli anak 2,000. Baik beli matang. Matang setahun 2 bulan ke atas ataupun 2 tahun. Dia tempoh matang dah cantik dah. Kalau nak beli yang matang setahun 2 bulan ke atas. Yang abang nak nasihat lah. Untuk pasaran daging pula yang ni, sekarang ni sekilo ada yang jual RM80 sekilo. RM80. Ada yang jual RM120 sekilo. Berpandu pada peternak tu. Maksud abang, kalau peternak tu kalau dia ada 100 ekor, dia boleh jual RM50 sekilo sebab ternakan dia banyak. So dia boleh buat murah lah untuk daging dia. Kalau tengah peternak tu dia ada 10 ekor je, takkan dia nak tolak RM50 dengan kos yang dia beli seekor pun dah 3-4 ribu. Dalam masa setahun berapa ekor lah boleh jual? Kalau ikut ibu yang setahun ni, baru ni abang dah jual dalam tak banyak 6 ekor. Sebab abang 6 ekor usaha yang abang jual. Tapi sebab setiap peternak ni dia ada target dia. Macam abang nak long term. Maksud long term yang banyak, kita nak tolak usaha tu ada 100 ekor. So abang nak tolak 100 ekor. So dalam 100 ekor tu abang nak tolak murah, harga murah. Tapi kena ambil 100 ekor lah. Harga dia mungkin abang akan tak 3,000. Sebab harga pasaran 4,000, 5,000. So abang punya target macam tu lah.
Ini ibarat macam extra bonus abang lah. Sebab abang pekerja. Kalau abang tak pekerja, nasihat, mungkin abang akan jual. Mungkin dalam setahun sekali abang akan jual 3 ekor. Abang ada pendapatan ni, abang kerja kilang. Satu kilang. Situ lah abang rolling duit abang ke beli rusa dan sikit-sikit duk tapa-tapa yang mana patut lah. Tapi yang kata yang renyuh sikit lah, pemakanan dia. Kau macam mana? Pemakanan dia tu. Dia ke pagi rumput, petang tu dedak ke macam mana? So bagi abang lah, setengah peternak dia lontong bagi sekali. Tapi kuantiti makanan tu banyak. Macam abang ni tak ada masa, abang kerja. Abang kerja normal. Bayangkan abang masuk pukul 8 pagi, balik sampai rumah pukul 6 petang. So 8 pagi tu abang kena bagi siap dah dedak. Pagi abang bagi bukan dedak, dan pukul 6 pagi 6 pagi abang bagi makan dedak. Sebab tak lagi pukul 8 abang nak kena pi bawa motor lah, nak kena pi kilang, pi kerja. Okey, balik pada kerja, keluar pada kilang pukul 5, sampai rumah alhamdulillah pukul 6 petang. 6 petang abang akan cari rumput, rumput napier, ataupun abang pi tepi-tepi sungai, dia makan daun nangka, daun petai belalang, daun kali angin. So daun yang banyak lah kalau di tepi sungai tempat abang ni banyak pemakanan dia. Cuma pagi tu abang tak sempat nak cari daun, abang tak pasal cari dedak lah. Sebab padat sangat masa abang tu. Nak pergi kerja lagi, nak kan pagi tu nak pergi sungai. Sebab nak cari pemakanan dia boleh cecah 1 jam 30 minit. Hari-hari buat kan tu? Ya, 1 jam. Pagi kalau makan dedak habis kurang dalam 20 minit je. Dedak kita cedok, kita bagi makan je, senang je. Kalau nak rumput, kita kena pergi ronda, pergi cari. Lepas cari nak kena pergi takik ke batang-batang mana rumput-rumput kan yang kita nak ambil bagi kita kita makan. Yang tu boleh masa yang ambil pun 1 jam 30 minit. Dia untuk contoh macam dedak tu, berapa amount dia perlu untuk ni? Ni berapa ekor sekarang ni? Sekarang ada dalam 52 ekor. Dalam 52 ekor tu abang lontong macam satu baldi kita mandi tu. Untuk seekor. Untuk pagi saja tau. Seekor satu baldi untuk pagi, untuk seekor. Untuk pagi. Petang baru kita bagi makan daun. Daun. Pukul 6 petang tu kena cari daun lah. Kena cari daun. Seekor bersamaan dengan satu baldi gayung kita duk gayung tu. Banyak. Lepas tu kalau macam rumput apa daun tu satu ni lah berapa guni tu? Selalunya lontong kalau abang bawa van Kia satu penuh van tu untuk 50 ekor makan. Petang tu. Berapa hari tu? Satu hari. Ya, setiap petang akan abang repeat selama 5 tahun. Kalau macam abang dah tahun 2019 sampai 2005, 6 tahun dah abang buat benda tu. Dia. Sampai sekarang. Patut sihat pun. Alhamdulillah Tuhan bagi yang tu, alhamdulillah. Alhamdulillah Tuhan bagi abang. Tapi nak kata teruk pun memang teruk. Memang abang teruk, abang pun tak larat lah balik. Kira habis sembahyang isyak tu tidur lena lah. Abang cakap terang memang sangat letih. Tapi abang ada kekuatan. Satu, Tuhan bagi abang sihat, alhamdulillah. Yang kedua, abang ada minat, Tuhan bagi abang minat. Yang tu yang menyebabkan abang terus sampai keluar. Terus sampai ke alhamdulillah sampai keluar. Abang pun abang bela rusa, abang bela kambing. Kambing ada. Lembu ada. Lembu dulu ada 18 ekor tapi dah abang tolak lah, tak mampu. Sebab apa, lembu tak, masa dia terlalu bagi abang terlalu padat dah. Tak boleh nak orang dah tak padat dengan tumpu dekat rusa punya ni lah. Abang rasa kalau abang bela lembu, abang rasa abang balik pukul 10 malam. Tapi cari rumput. Sebab seekor lembu pun makan perut lembu besar. Bayangkan 18 ekor. Tapi abang sempat bela lembu 18 ekor selama 8 bulan. 8 bulan tu abang bela, lepas tu abang tolak tak mampu nak bela. Sebab abang kurung lembu, bukan lepaskan pelas sawit. Kalau lepaskan sawit tak apalah kan. Usaha dia memang kena duduk dalam kandang, kena duduk dalam petak yang standard dia lah, 20x20. Abang ada 7 kandang. Keluasan dia ada 20x20, 50x60. Ikutlah standard dah.
Tapi paling kecil 20x20 lah untuk usaha ni. Okey, ada boleh bagi sedikit tips lah. Tips untuk orang yang pemula nak menternak usaha ni. Ada tips tak? Ada abang pun kalau boleh lah abang minta semua orang Melayu kita ni memang abang suggest nak belah usaha. Sebab belah usaha ni abang cakap modal yang tinggi. Bagi abang modal tu taklah tinggi sangat lah abang nasihatkan. Sebab apa? Yang penting kita kena ada minat dulu. Minat kena ada. Kalau tak ada minat, nak bagi apa peminat pun, bapak gajah pun tak bukan boleh belah. Abang bagi umpama je, bagi orang dapat apa yang abang sebut ni, bagi semua boleh dengar. Usaha ni kita boleh dapat nasihat daripada Jabatan Veterina negeri masing-masing lah. Macam mana kita nak usaha, mereka akan bagi nasihat kita percuma. Percuma. Khusus mereka akan bagi, insyaAllah khusus mereka bagi. Lepas tu untuk pembelian sama ada veterina tu nasib baik. Kalau veterina bagi, alhamdulillah lah. Kalau nak keluar duit modal sendiri pun boleh. Kalau tengoklah, kita ada ramai peternak di Alor, ada di Selangor, ada di Johor, ada di Kelantan, ada di Terengganu, ada. Yang ni peternak yang orang Melayu kita ni berjaya dah. Yang ni kita boleh menanyakan diri kat mereka macam mana mula-mula mereka bertapak. Macam mana mereka daripada seekor, 2 ekor menjadi 4 ekor, 4 ekor dia jadi berganda-ganda. Dia macam tu. So bagi abang lah, kalau duit tu macam abang, kita simpan duit. Kita dapat gaji tu, kita simpan duit sikit. Abang dalam masa setahun abang boleh beli 2 ekor. 2 ekor dalam masa setahun, tahun 2018. Abang keluar usaha ni 2019. Dia dapat duit 5,000 sebab 2 ekor dah 5,000 harga dia. Jadi daripada 2 ekor tu abang boleh gandakan 2 jadi 4 boleh jadi 10 dia akan ganda sampai sekarang ni 52 ekor. Cukup abang rasa dalam bulan 9 ke 10 Oktober ni akan keluar lagi anak. Sebab dia punya kandungan usaha ni 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan baru dia ni. Dia akan beranak lah. Usaha ni orang ambil juga susu. Ada orang minum bagi abang usaha ni dia susu dia masin. Kita sebab saya kata, kita tak boleh minum usaha. Lagipun cara logiknya usaha ni tak boleh disentuh. Tambah kita nak pegang dia punya tempat susu dia lagi mustahil lah. Tapi orang memang tak minum lah. Memang bagi abang lah boleh minum. Boleh minum. Kalau boleh kemasinan tu macam garam pun. Kalau orang boleh minum, alhamdulillah lah, dia boleh buat ubat. Ada khasiat. Dia usaha ni dia bagi makan, kita bagi makan daun, bagi benda yang orang kata berkhasiat kat dia. Apa yang badan dia keluar tu seperti susu tu, dia lebih khasiat tubuh badan kita. Kita tak perlu jaga dia 24 jam. Abang tengok dia dalam 30 minit abang pergi kerja, tak lagi 8 jam abang main. Abang bagi cari makanan, lepas tu abang balik macam tu lah. Cuma kita tengok air dia cukup tak. Dia tengok air dia cukup. Abang tukar 2 hari sekali lah. Tempat minum dia 2 hari sekali. Kena cuci betul-betul. Tempat makan pun kita pastikan dia cukup makan lah. Air tu bagi air kosong, biasa air pahit. Abang bagi air pahit saja. Ya, untuk keracunan senang usaha untuk setakat ni penyakit usaha abang 6 tahun ni tak pernah lagi lah. Keracunan dia, penyakit dia pun abang jarang lah usaha ni. Abang 6 tahun ni abang tak pernah tengok usaha sakit lah tu lah macam. Kalau kambing tu macam abang ternak kambing tu, abang boleh compare lah usaha kambing dia ada kembung perut, penyakit kuku mulut kambing ni. Macam usaha ni alhamdulillah lah. Dia tahan lasak. Tahan lasak. Dia tahan lasak. Usaha memang tahan lasak. Baik dia tak bau. Penjagaannya mudah. Sangat mudah. Okey, jom kita bawa. Jom. Okey, sekarang ni kita akan ikut Abang Megat untuk cari makanan untuk rusa lah. Apa dia? Makanan apa? Ni, rumput. Rumput napier tepi sungai. Jom. Jom. Kasih. Mana? So, sekarang ni kita dalam perjalanan untuk kita pergi ambil makanan rosa tadi untuk kita panggil nephew.
Napier. Itu ni lah. Rumput-rumput apa semua ni, daun-daun tu bagi makan kat osa. So kita dah sampai rupanya. Oh, okey. Itu tempat baru. Tempat itu dia nak. Oh, okey. Cak betul. Ni betul. Dia macam abang saya sendiri. Oh, dia banyak dia tolong saya cari rumput kat sini banyak tepi sungai. Ni kira tempat betul lah. Memang pakar bab cari rumput, bab apa semua dia pandai. Tangkap biawak semua. Boleh. Dia ganggu je. Sikit tak apa. Hari-hari seorang-seorang buat ni. Kena ni. Lagi kalau tolong macam saya ni. Okey tok. Ni safety saya. Okey. Ben buruk. Ben buruk. Jatuh tak apa. Saya sikit. Okey. Dia tunggu makanan dia. So kita kena ambil ni. Dah lepas rusak. Pi nak pi. Pi makan, pi makan. Pi makan. Pi makan. Bah. Oh, dia makan. Bunuh makan. Napier ni bagus untuk kesihatan dia. Protein tinggi. Kamu kan tak bagi makan dia ah? Kita bagi kat sebelah kau. Kena pagi bagi makan. Bagi badan dia naik. Bagi anak main sini.
Ya nak main sini, kita kena bagi hak dia. Dah. Sekejap lagi dia keluar. Sekejap kita kena kunci dulu. Bagi dia pergi belah ni. Dah. Pi anu. Pi masuk. Pi makan. Pi. Makan. Bah. Pi. Makan lah. Pi. Pi anu. Pi anu. Pi. Bah. Pi. Anu. Pi. Kami mengucapkan Abang Magak supaya maju jaya. Maju jaya.